Bayangkan seseorang apabila tiada kuasa, dia merendah diri. Apabila diberi jawatan, dia mula berubah, suara menjadi kasar, orang bawahan dipandang rendah, amanah digunakan untuk kepentingan diri. Persoalannya, adakah kuasa itu yang merosakkan manusia atau sebenarnya kuasa hanya menunjukkan siapa diri mereka yang sebenar? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, kuasa bukan lesen untuk menindas, tetapi amanah untuk berlaku adil dan membawa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Dalam kehidupan ini, setiap manusia mempunyai bentuk kuasa tertentu. Ada kuasa sebagai ibu bapa, guru, ketua, pemimpin, majikan, individu yang lebih kuat atau lebih berpengaruh. Kuasa bukan semestinya besar. Kadang-kadang ia kecil, namun walaupun kecil, ia tetap amanah. Masalah sebenar dalam masyarakat hari ini ialah ramai yang gagal mengurus kuasa dengan betul. Apabila diberikan sedikit kuasa, ada yang mula memandang rendah orang lain, menggunakan kedudukan untuk kepentingan diri, menindas yang lemah, bertindak tanpa belas kasihan, lebih membimbangkan. Ada yang merasakan kuasa memberi hak untuk melakukan apa sahaja, sedangkan hakikatnya lebih besar kuasa, lebih besar tanggungjawab. Masalah sebenar ialah apabila manusia lupa bahawa kuasa hanyalah sementara. Hari ini kita mungkin berada di atas, esok mungkin sebaliknya. Namun apabila seseorang terlalu mabuk dengan kuasa, dia mula kehilangan adab integriti, nilai kemanusiaan. Masalah sebenar bukan pada jawatan. Masalah sebenar ialah hati yang tidak mampu mengawal ego. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Kuasa adalah amanah, bukan keistimewaan untuk menindas. Satu, kuasa perlu digunakan untuk membantu pemimpin sebenar, menggunakan kuasa untuk membela yang lemah, membantu masyarakat membawa keadilan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dua, integriti lebih penting daripada kedudukan. Ramai orang boleh mendapat jawatan, tetapi tidak semua mampu menjaga amanah. Integriti ialah apabila seseorang jujur, adil, bertanggungjawab walaupun tiada siapa melihat. Tiga, cara kita menggunakan kuasa menentukan nilai diri. Kita seseorang boleh dikenali melalui cara mereka melayan orang yang lebih lemah. Jika seseorang sombong apabila berkuasa, kasar apabila mempunyai kedudukan, maka itu menunjukkan kelemahan karakter mereka. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang individu diberi jawatan penting dalam organisasinya. Pada awalnya dia seorang yang baik, namun apabila mendapat kuasa, dia mula berubah. Dia tidak menghormati pekerja bawahan, menggunakan kedudukan untuk kepentingan sendiri, menekan orang lain. Akhirnya orang mula menjauh, dia kehilangan kepercayaan dan penghormatan. Kisah kedua, seorang pemimpin yang sangat sederhana. Walaupun mempunyai kuasa, dia tetap merendah diri. Dia mendengar pandangan orang lain. Dia membantu pekerja bawahan. Akhirnya, dia bukan sahaja dihormati kerana jawatan, tetapi disayangi kerana akhlaknya. Perbezaan antara dua individu ini bukan pada kuasa, tetapi pada cara mereka menggunakan kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam kehidupan ini, setiap kita mempunyai kuasa dalam bentuk tertentu. Dan setiap kuasa itu akan dipersoalkan. Jangan gunakan kuasa untuk menindas, menghina, mementingkan diri sendiri. Gunakanlah kuasa untuk membantu, membimbing, membawa manfaat kepada orang lain. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita menggunakan kuasa dengan adil? Adakah kita menjaga amanah yang diberikan? Adakah orang lain merasa selamat dengan kehadiran kita? Mulakan dengan langkah kecil. Hormati semua orang tanpa mengira kedudukan. Gunakan pengaruh untuk kebaikan. Kawal ego apabila mempunyai kuasa. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu masyarakat menjadi lebih positif, berintegriti dan berakhlak. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada keluarga dan rakan-rakan kerana kita mahu melihat lebih ramai rakyat Malaysia menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab. Ingatlah, jangan salah guna kuasa.
kerana kuasa yang digunakan dengan salah boleh merosakkan manusia dan masyarakat. Tetapi kuasa yang digunakan dengan amanah boleh menjadi sumber kebaikan dan keberkatan. Teruskan menjadi insan yang adil, teruskan menjadi insan yang berintegriti, kerana masyarakat yang hebat lahir daripada individu yang menggunakan kuasa dengan hikmah dan tanggungjawab. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang bukan sahaja mahu dihormati kerana kedudukan, tetapi dihargai kerana akhlak, amanah dan nilai kemanusiaan yang tinggi.